Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, dekat video kali ni saya nak kongsikan bagaimana cara untuk join challenge ni. Okey, korang boleh bawa kawan-kawan, boleh bawa family. Okey, mula-mula korang boleh pergi ke salah satu daripada 5 stesen ni. Okey, untuk saya hari tu saya mulakan dengan LRT stesen Jelatik lah, sebab dekat dengan rumah. Bila dah sampai ke stesen LRT tu, korang kena beli day pass lah, day pass RM10. Okey. Kalau untuk anak-anak pula yang tak ada Touch and Go tu, perlu beli kad Touch and Go RM30. RM10 tu untuk kad, RM20 tu untuk top up. Daripada RM20 tu dia akan tolak RM10 lah day pass. So bila dah selesai semua challenge ni, balance tu akan jadi RM10 lah untuk Touch and Go anak-anak korang. Bila semua dah complete, dah ada Touch and Go card, dah ada day pass, dah ada buku seorang satu, korang pun bolehlah pergi memburu ke 21 stesen ni. Tapi bukan korang kena pergi semua sekali tau. Korang boleh pergi 15 stesen saja, minimum 15. Dan jangan lupa chop. Setiap stesen tu ada chop, korang kena chop ikut dia punya nama stesen tu lah. Lepas dah completekan semua stesen tu, korang kena claim lah merchandise yang ada. Dia akan bagi Megatrain. Macam saya hari tu pergi dekat LRT Station Ampang Park, sebab dia menghala ke perjalanan balik kita orang. Okey, bagi mereka yang berminat nak join kontes ni, okey, saya nasihatkan untuk buat persiapan lah, bawa air, bawa makanan sikit. Lepas tu pastikan keselamatan. Yang mana bawa anak-anak ramai tu pastikan keselamatan, sebab ada stesen tu memang ramai orang, ada stesen tu sunyi. Dua-dua bahaya, sama ada ramai orang ataupun yang sunyi tu, dua-dua bahayalah. Okey. Lepas tu yang bestnya, setiap stesen LRT tu ada tandas, ada surau. Korang boleh pergi singgah untuk buang air dulu ke, ataupun nak pergi makan dulu ke. Lepas tu kalau rasa macam nak jalan-jalan, boleh turun sekejap, jalan-jalan macam dekat stadium Bukit Jalil tu, ada taman kan. Boleh pusing-pusing kat situ. Okey. Itu saja video untuk kali ni. Jemput like, subscribe, share dan komen. Boleh join juga kontes ni, challenge ni untuk tahun-tahun yang mendatang. Assalamualaikum.